Kita perhatikan pula faedah sama rata. Contoh cikgu tukar soalan. Puan Balkis membuat pinjaman peribadi sebanyak RM8,000 dari Bank Sentosa dengan kadar faedah sama rata. Okey, kata kunci dia perkataan sama rata. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun. Manakala angsuran bulanan adalah sebanyak RM110. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Puan Balkis dalam masa 3 bulan. Perkara penting yang kita nak lihat adalah prinsipal, rate, kadar faedah, dan kita nak tahu berapa tempoh yang soalan minta. Dan apa soalannya? Dia minta jumlah faedah. Okey, bila faedah bermakna rumus kita masih lagi I sama dengan PRT. Okey. So, P kita adalah, jadi ini lebih mudah sebab kita tak perlu ke atas baki. Okey, cara mengira faedah 8,000 darab dengan 0.04 ataupun 4% didarabkan dengan 3 bulan. Kalau 3 bulan mesti 3/12. Okey, menjadikan ini jumlah faedahnya adalah RM80. Berbeza dengan faedah ke atas baki yang kita lihat pada video sebelum ini ialah RM79.17. Okey, dengan arti kata lain, menggunakan faedah ke atas baki adalah lebih menjimatkan bagi seorang peminjam berbanding faedah sama rata.